Kamal atau nama lengkapnya, Ahmad Kamal Ahmad Adli, 39, berkata, gambar didakwa isterinya sebagai bukti kesan kecederaan akibat dikasari adalah gambar lama yang diulang semula, skim gambar dia tunjuk beberapa tahun lepas. Dia ulang benda sama. Foto skim juga yang dia tunjuk kepada mak dan bapa saya, katanya selepas prosiding perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Akui Kamal lagi, jika benar tuduhan tersebut, Ukasha sewajarnya memberikan gambar tersebut kepada unit forensik, cuba pergi tunjuk dekat forensik, lebam itu sebab kena pukul ataupun lebam daripada orang yang tahan dipukul. Itu saya nak tahu, ujarnya. Pada masa sama, Kamal turut memberi bayangan dirinya melalui situasi kurang menyenangkan, malah menyimpan bukti, saya pun ada gambar-gambar bukti, dikasari, semua itu. Ada kesan kekal, parut, di badan yang saya tak boleh buang.